dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kepada gerakan Kongres, beliau ada cakap, dan untuk menjimat masa, ini apa dilaporkan dalam Malaysia kini. Dia kata bahawa beliau tidak boleh faham why certain BN leaders were acting like they have lost the March general election. Sometimes I feel sad. Sometimes I feel more funny than sad, because the parties which failed to form the government are acting like they had won the elections while we act like we have lost. The Premier said in a cynical tone, sometimes we forget that we have won the elections. It's just that we have lost the two-thirds majority. The Prime Minister also said that he was asked by foreign leaders what was so important about the two-thirds majority. They said the BN's election results for them can be considered a landslide victory. Itu benar. Saya pun ada kata dalam Dewan ini dan di luar Dewan ini bahawa Barisan Nasional sungguh pun ada kalah teruk dalam satu tsunami politik yang pertama hari bulan Mac, tetapi masih ada majoriti yang sangat kuat apabila banding dengan negara-negara yang lain, dan perlu bertindak berlaku sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab supaya melaksanakan segala reformasi, jaminan reformasi yang ada diutarakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Tetapi nampaknya kenapa dalam 7 bulan ini nampaknya kerajaan Barisan Nasional sudah kalah, bukan sahaja dalam pandangan orang ramai, tetapi pun dalam pandangan tokoh-tokoh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, UMNO dan parti-parti komponen. Sebenarnya atas keputusan election pilihan raya besar itu adalah memulakan desakan untuk memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri undur daripada jawatan Perdana Menteri. Di mana kita lihat seorang Perdana Menteri sungguh pun dia kata menang besar, sungguh pun hilang majoriti 2/3, dipaksa undur sebagai Perdana Menteri dan menjadi the most short-lived Prime Minister in Malaysia. Kenapa? Kenapa ada berlaku ini pressure daripada UMNO? Adakah UMNO semua ini perkhianat kepada negara ini? Perkhianat kepada negara ini. Berdiri seorang perkhianat, saya dah bagi masa. Inilah maknya pengecut, penakut. Dia berhujah menghadap kita. Begini. Buang masa pergi Taiwan belajar apa? Tapi dia tak bagi. Pergi Taiwan lari daripada negara ini. Dia berhujah menghadap kita, tapi penakut. Dia antara orang yang desak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk daripada tidak. Adakah dia berani berdiri kata dia mahu Perdana Menteri terus sebagai Perdana Menteri, dia tak sokong desakan UMNO yang memaksakan keluar, dia ketawa, dia main-main. Ini bukan sanctuary orang hutan, ini parlimen. Apa ketawa? Ini isu yang serius. Apabila saya utarakan perkara ini, dia ketawa. Orang hutan baru ini babi hutan. Dan itulah. Oleh itu, saya sangat marah. Saya rasa sangat marah. Perdana Menteri dipaksa untuk undur, dia ketawa sana. Apa ini? Mana ada serius? Nampaknya kita lebih serius daripada orang pihak di sana. Yang Muhammad. Ya. Yang Muhammad telah berucap selama 80 menit. Ya, ini musahak kepercayaan. Dengar dulu Yang ya. Muhammad, takkan tak boleh dengar. Yang Muhammad dah berucap 80 menit dan untuk memberi peluang kepada ahli parlimen yang lain, saya bagi hormat. Saya akan bagi hormat sehingga jam 12.30 hari nanti. Terima kasih Yang Muhammad. 12.30. Cukup. Dan ini menunjukkan bukan rakyat sahaja tidak ada kepercayaan, tapi UMNO sendiri, parti-parti Barisan Nasional sendiri tidak ada kepercayaan kepada Perdana Menteri. Kenapa? Kenapa begitu? Sebenarnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata dia akan undur pada bulan Mac tahun depan, sebenarnya dia sudah hilang kuasa Perdana Menteri. De facto, sudah tidak ada de facto Perdana Menteri. Bukan bermula pada 8 hari bulan Oktober, tetapi 26 hari bulan September apabila Majlis Tertinggi UMNO sudah buat keputusan mengenai masa untuk exit Perdana Menteri dalam perkara ini. Dan sungguh pun pada hari Sabtu, Presiden baru gerakan adalah menggelarkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Father of Democracy. Father of Democracy. Saya tak percayalah bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh digelarkan sebagai Father of Democracy. Wahal baru-baru ini ISA digunakan terhadap Yang Berhormat seperti terhadap pemberita Sin Chu Jepo, terhadap
Raja Putra Raja Petra Kamarudin, dan di mana 5 orang Hendra masih dalam tahanan, di mana semua orang yang ditahan dan ISA lebih daripada 6 tahun masih dalam tahanan. Apa demokrasi ini? Di mana 3 buah akbar, Sin Chu Jipo, Suara Keadilan dan San diberi amaran kenapa tindakan tak patut diambil terhadap mereka. Apa demokrasi ini? Ini boleh disifat sebagai demokrasi. Tan Sri Dr. Koh Su Kun, apa demokrasi ini? Dan kita mahu tahu, masalah ialah kepercayaan. Oleh kerana kalau kita tidak boleh dapat kepercayaan, bagaimana kita boleh mengatasi krisis yang begitu serius yang kita hadapi, bukan sahaja oleh kerana world crisis, tapi berbagai multiple crisis of confidence yang menandakan negara kita. Bolehkah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh melaksanakan jaminan beliau untuk melakukan reformasi khasnya dalam kehakiman, polis dan membasmi rasuah dalam 5 bulan yang tinggal? Wahal dalam 5 tahun dia gagal buat begitu. Bagaimana dia buat? Siapa percaya? Saya percaya, semua sini pun tak percaya. Langsung tidak ada seorang percaya dia boleh laku begitu. Dan dia tidak dapat assurance bahawa dia akan diberi sokongan sepenuhnya untuk memerangi rasuah, untuk menadakan perubahan reformasi di kehakiman dan pun pihak polis. Adakah? Sebab itu kosong sini, kosong sana. Inilah parlimen yang kosong.